Orang tengok kuat tak air ni. Ini air apa ni? Ini air dekat pelampung dia. Sejarang kan air pelampung masuk kuat macam ni kan. Sebab aku gunakan filter yang moden ni. Filter yang viral macam ni. Ni memang air dia akan masuk kuat, akan masuk cepat. Memang resiko masalah leaking tu dah tak ada dah. So jadinya kalau korang ada masalah jamban dekat rumah ke pelampung pelampung pula, tangki air hitam tu yang jenis overflow kan, korang tak payahlah pakai pelampung macam ni lagi. Sebab pelampung macam ni, yang pertama air masuk perlahan. Dan air masuk perlahan. Kalau kau pasang dekat tangki hitam tu, air dah tengah separuh baru dia nak masuk. Masuk pun perlahan sampai air kering kan. So jadi kau try tu, kau pakai pelampung yang ini. Yang ini okey, aku tunjukkan korang kan. Aku flash dulu. Okey, aku tutup air dulu. Okey, kita nak tutup air sekejap. Okey, aku tunjukkan korang macam mana cara pemasangan dia. Cara pemasangan dia sangat-sangat simple, mudah sangat-sangat. Orang pun boleh buat lah senang cakap, boleh DIY lah senang cakap. Ni pelampung buka. So dekat tepi ni, skru dia kan. Okey. Bila korang beli, korang akan dapat satu set macam ni. Korang akan dapat satu set macam ni. Cuma dia ada dua saiz. Satu saiz 3/4 dan satu lagi saiz setengah inci ataupun 1/2. Ada tulis kat sini. Ni tak ada tulis, tapi saya pakai ni ada 1/2. Untuk jamban ni kau pakai 1/2. Tapi kalau untuk tangki air hitam, pakai 3/4. Saiz lebih besar lah senang cakap macam tu. So installation dia macam mana? Installation dia, okay, contoh, ini pelampung lama. Ni pelampung lama. Okay, ini pelampung lama. So buka pelampung lama ni, keluarkan. Tak payah pakai sebab ini punca masalah air masuk lambat. Lepas tu apa? Lepas tu selalu leaking apa semua. So ambil pelampung baru, masukkan dekat sini. Okay, dah nampak cara dia? Dekat tepi ni dia ada skru dia, pasangkan skru dia ni. Simple je. Simple je pasang. Flexible pipe ni masukkan semula kat sini. Dah. Mudah tak kerja dia? Mudah. So siapa-siapa yang ada masalah pipe jamban, air menitik-nitik, overflow apa, okay, buka air. Okay, korang try tukar pipe air pelampung jamban yang jenis macam ni. InsyaAllah senang nak guna, senang ni apa semua ni. Yang ini yang ini. Kau pergi dekat dalam beg kuning, aku letakkan pelampung ni dekat dalam beg kuning. So korang boleh grab, harga dia tak mahal. Okay, pergi ambil dekat beg kuning aku sekarang. Okay.